Banyak kali saya terima soalan, adakah teknik Ar-Rahnu boleh gandakan simpanan emas? Ada juga yang bertanya, adakah saya suggest untuk buat Ar-Rahnu ataupun overlapping? Jawapan jujur saya berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru-guru kewangan saya iaitu Tuan Syukur Hashim, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee ataupun Tuan Azizi Ali, berdasarkan apa yang mereka tulis dalam buku-buku emas dan kewangan. Teknik ni sebenarnya tak sesuai untuk gandakan simpanan emas kita. Pajak ataupun Ar-Rahnu ni, ia sebenarnya bukan tambah gram emas, tapi tambah hutang. Kita ni nak tambah simpanan ataupun gram emas, kita kembali kepada basic. Bukan dengan memajak, tapi sebaliknya dengan secara menabung dan konsisten. Ramai antara kalangan kita yang mungkin tak sedar kos pajakan di Ar-Rahnu sebenarnya sangat tinggi, antara 12 ke 15% setahun. Walaupun rendah daripada charge interest untuk credit card, tapi still ia masih lagi mahal. Cuba kita bayangkan kalaulah teknik pajakan ataupun overlapping ni boleh buat kita kaya, dah pasti, confirm dah pakar-pakar kewangan akan ajar teknik ni daripada dulu lagi. Teknik pajak gadai ini kerap dimanipulasi oleh peniaga-peniaga emas untuk tingkatkan penjualan emas mereka. Jadi sebab itulah ramai yang tersilap langkah kalau tak ada ilmu. Jadi yang untung adalah peniaga emas dan yang ruginya adalah kita pembeli emas sebab terpaksa menanggung hutang. Sebagai contoh, kalau anda ada 100 gram emas dalam Ar-Rahnu, bukan 100 gram emas tu betul-betul milik anda. Sebenarnya mungkin 30% sahaja. Jadi baki 70 gram emas tu masih lagi dikira berhutang dengan Ar-Rahnu. Kalau kita ada ilmu, sebenarnya tuan-puan, tak perlu nak ikut cara-cara yang pelik untuk gandakan simpanan emas kita. Go back to basic dan juga fundamental. Beli emas, simpan dan menabung secara konsisten, kita boleh guna akaun Mazgat Public Gold untuk menabung sikit-sikit secara konsisten. Kalau kita nak tambah gram emas, bertambah setiap bulan. Kita boleh setkan untuk auto debit serendah RM100 sahaja. Jadi ini adalah cara yang paling clean, paling selamat dan insya-Allah memang akan pastikan simpanan kita bertambah setiap bulan. Jadi untuk tuan-puan yang belum lagi ada akaun simpanan emas di Public Gold, nak mulakan tabungan emas hari ini, boleh terus isi borang biru kat bawah ataupun terus refer pin video saya untuk langkah daftar akaun emas secara percuma. Dan selepas pendaftaran, saya bantu tuan-puan mulakan tabungan emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan masing-masing.